Pernah tak terfikir, boleh ke kita tunaikan haji untuk orang yang kita sayang? Contohnya, mereka yang mungkin dah meninggal dunia atau yang dah terlalu uzur untuk pergi sendiri. Hari ni, kita nak rungkai satu amalan yang sangat penting ni, yang kita panggil haji badal. Dan kita akan fahamkan peraturannya satu persatu. Untuk kita faham betul-betul amalan yang mendalam ni, kita akan rujuk pada satu teks yang jelas dan berwibawa yang dah gariskan semua syarat-syarat penting. Jom kita tengok apa yang dikatakan. Okey, supaya senang faham, kita akan bahagikannya kepada 4 bahagian utama. Mula-mula, kita sentuh konsep asasnya dulu. Lepas tu, kita bezakan antara haji untuk si mati dengan orang yang masih hidup. Dan akhir sekali, kita akan simpulkan syarat-syarat yang paling mustahak. Baiklah, jom kita mulakan dengan bahagian pertama. Apa sebenarnya maksud tunaikan haji bagi pihak orang lain ni? Amalan ni yang lebih dikenali sebagai haji badal secara asasnya membolehkan seseorang tu jadi wakil untuk tunaikan rukun Islam kelima ni. Ia satu tindakan perwakilan yang subhanallah sangat besar maknanya. Tapi persoalannya, adakah peraturannya sama untuk semua keadaan? Jawapannya tak. Sebenarnya ada 2 senario utama yang kita kena faham betul-betul dan setiap satu ada syaratnya yang tersendiri. Jom kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama, macam mana pula dengan situasi seseorang yang dah meninggal dunia? Macam mana kewajipan haji mereka boleh ditunaikan walaupun mereka dah tiada? Jadi, katalah seseorang tu dah meninggal tapi tak sempat nak tunaikan haji. Apa syarat-syarat yang perlu kita penuhi untuk buat haji bagi pihak dia? Prosesnya bukan sebarangan tau. Rujukan kita ni memberikan jawapan yang sangat jelas. Jom kita mulakan dengan perkara yang paling praktikal sekali, soal duit. Dari mana datangnya kos untuk semua ni? Perkara paling penting sekali kat sini, kos haji tu mesti diambil daripada harta pusaka si mati. Ini bukan sekadar cadangan ya, tapi ia adalah satu keutamaan keuangan yang perlu diselesaikan. Dan yang menariknya, dekat sinilah kita nampak aspek komuniti dalam Islam. Tak semestinya ahli keluarga je yang boleh buat. Orang luar pun boleh. Asalkan semua warisi mati setuju dan beri kebenaran. Nampak kan? Ini adalah satu tanggungjawab bersama. Baiklah, tadi tu untuk arwah. Sekarang, macam mana pula dengan orang yang masih hidup tapi dia sakit tenat atau uzur sangat sampai tak larat nak pergi? Jom kita lihat macam mana peraturannya berubah sikit. Kalau kita fikirkan, logiknya macam sama je kan? Tapi sebenarnya ada satu perbezaan yang sangat kritikal yang mengubah segalanya. Agak-agak apa ya? Teks rujukan kita sekali lagi, dia tunjukkan satu syarat yang memang tak boleh nak tawar-menawar langsung untuk situasi ni. Syarat inilah yang akan tentukan sama ada haji tu sah atau tak. Inilah dia, peraturan yang paling utama. Teks ni sebut dengan sangat jelas, keizinan secara terus tu adalah kuncinya. Kalau tak ada keizinan tu, ibadah haji tersebut dikira tidak sah. Nampak tak beza besar dia? Kalau kes orang yang dah meninggal, waris yang bagi kebenaran. Tapi untuk kes ni, persetujuan tu wajib datang terus daripada individu tu sendiri. Tanpa ya daripada mulut dia, haji tu tak akan diterima. Baik, kita dah pun lihat kedua-dua senario tadi. Sekarang, mari kita gabungkan semuanya dan buat satu rumusan ringkas supaya kita senang ingat. Jadi bila kita bandingkan macam ni, memang nampak jelas sangat perbezaan utamanya. Semuanya berbalik kepada siapa yang bagi lampu hijau atau kebenaran. Untuk si mati, ia adalah waris. Untuk yang masih hidup, ia adalah tuan punya badan itu sendiri. Jadi, kita boleh simpulkan dalam 3 langkah mudah. 1. Kenal pasti dulu situasinya. Adakah orang tu dah meninggal atau masih hidup tapi uzur? 2. Dapatkan kebenaran daripada pihak yang betul, sama ada waris atau individu tu sendiri. Dan yang ketiga, barulah tunaikan kewajipan tu dengan yakin sebab kita tahu ia sah di sisi syarak. Pada akhirnya, amalan haji badal ni bukan sekadar tentang peraturan semata-mata. Ia sebenarnya buat kita terfikir satu soalan yang lebih mendalam. Bagaimanakah tindakan mewakilkan ibadah ini sebenarnya mencerminkan ikatan kita sebagai satu komuniti dan tanggungjawab kita antara satu sama lain dalam perjalanan menuju Tuhan. Terima kasih kerana mengikuti kupasan kali ini.